Hasrat kerajaan untuk mengharamkan permainan video menerima sokongan ramai ibu bapa yang bimbang terhadap kesan negatif aktiviti itu terhadap anak-anak, terutama dari segi emosi, sosial dan akademik. Tinjauan kru iMedical TV mendapati rata-rata ibu bapa bersetuju bahawa permainan video memberi lebih banyak keburukan berbanding kebaikan dan langkah kerajaan mengharamkannya dilihat sebagai usaha ke arah membentuk generasi muda yang lebih berdisiplin serta berakhlak. Bagi Muhammad Siddiq Mat 50 dari Pasir Mas, langkah itu dianggap wajar kerana permainan video hanya membuang masa dan tidak mendatangkan manfaat kepada generasi muda. Saya setuju sangat-sangat. Sebab permainan video ni melalaikan lah. Jadi budak sekolah pun tak berapa kasih perhatian pada sekolah dia lah, pada pelajaran dia. Jadi saya setuju sangat lah. Kalau permainan untuk kanak-kanak yang simple-simple ya, basic-basic tu okey lah kan, untuk melatihkan. Untuk pembelajaran, permainan video untuk pembelajaran okey. Tapi kalau macam permainan video yang ganas-ganas, yang agak berberat tu kan, bagi saya setujulah dimasukkan kerana kita tak Malaysia maju. Sebagai seorang bapa, Muhammad Siddiq berharap anak-anak pada generasi kini lebih maju dan berdaya saing serta memberi sumbangan kepada negara. Sebagai seorang ayah secara hati yang paling dalam, kita nakkan pendedahan kepada anak-anak kita tu perkara yang bermanfaat. Kalau boleh kita punya internet tu disekat, jangan sampai terdedah sangat, sampai merosakkan moral, etika, budaya kita. Saya sokong sangat-sangat. Sementara itu, Nur Hasmidah Syari 39 dari Kota Baru turut bersetuju dengan cadangan kerajaan tersebut. Katanya dua anaknya yang berumur 14 dan 16 tahun memiliki telefon bagi tujuan membuat kerja sekolah. Sebenarnya memang setuju sangat. Okay, sebabnya pemain yang kata game-game ni kata mempengaruhi kata budak. Anak kat sendiri pun kata main game. Tapi kat pantau jugalah. Kata dari segi tengok you game ke apa dia. Sebenarnya kata tak bui, tapi disebabkan orang kata kata kerja sekolah ke apa kok dalam telefon sebenarnya. Tapi sebenarnya kat tak bui. Namun menurut ibu kepada 6 anak berumur antara 3 hingga 16 tahun itu, dia kini lebih tegas memantau penggunaan gadget selepas kejadian seorang abang dipercayai mengelar adiknya yang dikaitkan dengan pengaruh permainan video baru-baru ini. Pernah lah kak tengok dia main game Roblox ke apa ke. Lepas tu ada satu cerita kisah dia ke. Kak main tak tu dah. Tak bui dah. Tak bui main game hot tu lah. Macam contoh kalau yang main game lain kak tak tahu, tak pastilah pulaknya. Sebenarnya kak ni orang nego lik malai. Jadi nak pantau anak tu tak boleh sangat lah. Sebab gaponya telefon sebenarnya duduk tangan kak sebenarnya. Tapi gapo cikgu gapo bui kerja sekolah gapo ke kok dari telefon ke. Kena patut ibu pantau lah. Atau macam game-game gapo ni lah. Dengan isu learning lah. Bagi Muhammad Rozaimi Muhammad Johar 50 dari Wakaf Baru pula, pengharaman permainan video dilihat dapat mengurangkan ketagihan serta mencegah anak-anak daripada terjebak dengan masalah tidak bermoral dalam kalangan anak-anak sekarang. Bapa kepada 5 anak itu menyifatkan permainan video itu hanya melalaikan dan membazir masa sahaja. Saya sangat suka sangat kalau kajian boleh marah permainan video ni. Benda-benda yang paling meleka ke hidup, membazir waktu. Sangat-sangat suka, setuju. Setuju dan sangat-sangat suka, sokong 1%. Menurut Muhammad Rozaimi, angkara bermain permainan video juga boleh menyebabkan kerugian wang. Mobile Legends, itulah saya kata, yang lain tu kita tak tahu ke apa ni. Satu lagi dia, Roblox ke apa tu. Tu dah makan duit sangat tu. Duit banyak habis top up untuk main game. Ada duit top up untuk main game online. Kalau tahu top up tu marah lah. Pasal kita tu marah. Tapi yalah, macam itulah budak-budak ada telefon sendiri ke. Memang kena pantau jugalah. Tapi budak sekarang itulah. Lepas kita pun bukan boleh pantau 24 jam juga.
Semua boleh bagi nasihat macam tu lah. Terdahulu, media melaporkan kerajaan sedang meneliti kemungkinan untuk mengharamkan aplikasi permainan dalam talian popular Roblox dan Umi susulan kebimbangan mengenai keselamatan dan kandungan yang mempengaruhi golongan muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, perkara itu masih di peringkat perbincangan dengan keputusan muktamad akan mengambil kira langkah bakal diambil oleh Australia yang merancang melaksanakan peraturan baharu terhadap Roblox pada Disember ini. Nur Zakia Abdullah bersama juru kamera Izzatul Azmah Sanusi, Berita iMedical TV.